Yang salah mesti diambil tindakan. Tak ada orang Islam yang menyatakan rasuah halal. Tak ada. Ada orang Islam yang kena kes rasuah? Ada. Penyalahgunaan wang? Ada. Diambil tindakan. Ada tak orang bukan Islam juga di negara ini yang rasuah? Ada tak? Ada. Ada tak jolo? Jolo tu Islam kah? Berapa banyak orang hilang? Ada juga. Ada Muslim, ada bukan Muslim. Kita tak kira siapa saja, mana saja. Salah di segi agama salah. Tak kira lah parti apa, kumpulan apa. Kita tak pernah pandang lambang-lambang itu semua. Salah adalah salah. Tapi untuk berdiri seorang ahli parlimen di parlimen, seperti Ulul Langat ni, yang menyatakan bahawasanya curilah, rompaklah, apa saja. Tak apa kalau dia Islam, kalau dia Melayu. Saya merasakan berlebih-lebihan beliau ini. Berlebih-lebihan. Tak terfikir kita akan tiba satu masa, satu orang Muslim yang mengaku Islam berucap seperti itu, yang menghina orang Islam ke tahap itu. Dia nak berpolitik, itu cerita dia. Saya bercakap, semua orang salah, mesti salah. Tak ada orang Islam kata, tak salah orang Islam kalau dia mencuri. Tak salah. Tak ada orang kata. Bahkan berapa banyak orang yang telah masuk keluar penjara, dipenjarakan. Ada pemimpin pun yang jatuh kena rasuah dalam negara ini. Tanda orang Islam tidak pernah menghalalkannya. Pergi ke negara-negara lain, lagi corruption. Ni yang suka tengok cerita Hindi. Hatta di Amerika, berapa banyak corruption. Orang kutuk Trump. Tapi saya rasa, saya memang nak kata kat dia. Saya rasa dia berlebihan dalam mengucapkan hal. Tak terbayang, saya tak terbayang macam mana ada satu orang Islam macam tu. Dan bagaimana boleh ada parti politik yang seperti itu.